Bila restoran Madinah nak buat iftar? Majlis Iftar Restoran Madinah bersama YB Datuk Sri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir. Tapi bukan kat restoran, dekat dataran Dudaat. Berhampiran dengan restoran Madinah. Semua dialu-alukan, dijemput hadir. Dekat sini pun muat lebih kurang dalam 3,000 orang. Menu pertama, nasi royal Madinah. Nasi kuning, tak ada nasi putih. Ada ayam goreng, daging kerutuk, kambing kurma, jelata, mineral teh tarik, teh panas dengan pelbagai air balang. 4 ekor kambing golek, 9,000 biji kuih muih, kari pap, nona manis 1,000 kecok badak, tepung pelita, sara berlauk, tepung bungkus, keria, burger Malaysia, koci leleh, sarang semut, popiah, putu perak. Lagi banyak lauk, pauk, laksa mi, apam balik, cakoi. Jangan lupa 1 Mac ni daripada 5.30 petang sampai 9 malam. Jangan risau, ruang solat pun disediakan untuk muslimin dan muslimat. Selain daripada majlis berbuka puasa, kita juga ada tadarus dan tahlil ringkas. Jangan bawa perut, pakai baju cantik sebab malam tu memang meriah. Puasa tau, jangan tak puasa.